Okay gang, welcome to my YouTube channel Syak IK. Okay, hari ni apa yang kita nak buat? Macam biasa, hari ni kita nak buat spray cap Asus Y15 saya ni, V2. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe yang mana belum subscribe, dan jangan lupa like and comment. Like and comment itu gratis guys, Okay, macam sebelum ni, yang semalam saya ada spray magat belakang ni. Kita buat spray hitam kilat. Saya lupa nak buat video, tapi tak apa, ada kat shot saya. So hari ni kita buat ni, spray cap Asus hitam kilat. Okay, stay tune guys, stay tune. Ni first layer saya guna 2102 putih. First layer untuk first layer. Second layer nanti kita try buat second layer. Kita buat hitam kilat. Kita guna hitam 30 kod 30. Clear, kita guna clear kod 128. Kita buat untuk second layer. Okay, jom. Okay geng, dah siap untuk second layer. Ni hasil dia. Kita biarkan selama 10 minit, 15 minit. So kita spray warna hitam. Stay tune guys. Okay geng, dah siap untuk second layer. Ini hasil dia. Ini hasil dia. Okay, so kita spray warna hitam ni 109, kod 109. Okey. Okey gang, dah siap untuk first layer. Aku terus buat tebal tu, semalas tu touching Ini first layer. Nanti kita buat second. Second aku spray sikit. Sepatutnya second kita spray tebal kan. Tapi malas nak bedal terus. So lepas ni kita spray sikit je warna hitam. Lepas tu barulah kita spray clear. Okay. Okay, dah settle untuk lapisan pertama yang warna hitam Okay, kita buat lapisan kedua. Alright, dah settle dah. So kita masukkan clear kod 128. Okay geng, dah siap dah. Ni aku dah siap pasang. Tu siap pasang, ini hasil dia. Tapi tak berapa nak cun sangat, tapi tak apa. Right. Tapi yang ni aku lupa nak buat video hari tu, hari. Right, so next korang nak suruh aku buat apa, korang komen kat bawah. Okay, thank you guys.